Ini aku nak pergi sekolah. Ini tak ada semangat lah. Buat aku lapar pula. Aku cuba selongkar dalam tong merah tu. Kau dah ada makanan kan. Aku cari-cari, punya tak ada. Kecewa aku. Aku jalan je lah. Lepas tu aku jumpalah CEO yang menyamar di perusahaan. Inilah CEO yang menyamar. Kemudian aku jalan, ini aku jalan kaki. Semalam aku naik basikal, patah basikal tu. Tak boleh guna dah kaki tu. Lepas tu sampai sekolah macam biasalah, aku shoot video. Lepas tu sampai dekat bilik guru je, aku nampak cikgu ni, dua orang ni tengah mengumpat aku. Dia cakap, influencer datang. Lepas tu dia sediakan aku makan. Dia bagi aku makan pizza. Aku tak tahu lah apa motif dia. Tiba-tiba bagi makan. Lepas tu guru saya ajak bincang. Rupanya dia nak mohon escalator kat sekolah dia. Jadi sebab dia bagi aku makan kan, aku luluskan lah. Nilai dalam 45k ratus ribu lah macam tu. Lepas tu aku perhatilah JPK ni tengah bersulit. Dia tahulah influencer nak datang kan. Lepas tu masa nak balik tu, aku nampak lah jodoh. Dia boleh lari pula nyorok. Ni GB mengalau ke melambai ni?